Negara haram Israel ni kecil je. Kalau kita tengok peta pun macam titik halus. Populasi pun tak sampai 10 juta orang. Tapi peliknya, macam mana negara kecil ni boleh belagak jadi kuasa besar. Macam mana mereka boleh cabar semua jiran Arab dan masih kekal bertahan sampai sekarang. Jawapannya ada dalam blueprint strategi kotor mereka. Yang pertama, mereka kuasai naratif politik. Zionis cipta cerita kononnya mereka ini dikelilingi musuh dan boleh musnah bila-bila masa sahaja. Naratif penuh drama ini dipakai untuk raih simpati barat. Amerika dan sekutunya pun terpengaruh. Terus salur bantuan, dana dan sokongan tanpa henti. Padahal hakikatnya, merekalah musuh sebenar kepada keamanan. Naratif politik ini licik, siap berjaya buat banyak negara Islam terperangkap. Tengok saja normalisasi hubungan dengan UAE, Bahrain, Sudan, bahkan Mesir dan Jordan. Dulu negara ini musuh, sekarang jadi kawan baik. Semua ini sebab apa? Sebab diplomasi licik Zionis yang penuh tipu daya. Mereka pandai putar belit untuk dapatkan keuntungan. Yang kedua, mereka jadikan ketenteraan sebagai jantung survival. Semua rakyat Israel wajib berkhidmat tentera. Jadi semua dah ada asas perang. Mereka bangunkan sistem pertahanan tercanggih macam Iron Dome. Lagi kejam, setiap tahun Amerika bagi senjata moden bernilai bilion dolar. Semua ini digunakan untuk memusnahkan rumah, sekolah dan hospital di Gaza. Jangan kita lupa, askar Israel ni bukan macam tentera biasa. Mereka dilatih untuk anggap rakyat Palestin sebagai musuh, bukan manusia. Itu sebab kita selalu nampak tentera Israel mengorbankan anak kecil, serang ambulans atau halang makanan untuk masuk. Mereka dididik untuk jadi mesin kejam yang hilang hati perut. Yang ketiga, mereka kuasai ekonomi. Zionis invest besar dalam sektor teknologi tinggi seperti cyber security, AI dan bioteknologi. Dari luar kita nampak hebat, tapi sebenarnya duit itu mengalir balik untuk bayar mesin perang. Teknologi yang dijual ke dunia akhirnya jadi peluru dan bom untuk menghancurkan Palestin. Dunia yang bayar, Palestin yang menanggung penderitaannya. Inilah salah satu blueprint Israel dengan menggabungkan naratif politik yang penuh penipuan, kekuatan tentera yang zalim dan kuasa ekonomi yang rakus. Semua bergerak serentak. Semua dipandu dengan satu matlamat untuk menguasai order dunia, walaupun perlu untuk menindas Palestin. Mereka kecil di peta tapi besar dalam kejahatan. Strategi inilah buat Israel nampak kuat di mata dunia. Tapi hakikatnya mereka hanyalah lemah. Tanpa Amerika, tanpa Barat, Israel takkan mampu bertahan. Walaupun sehari ia bukan negara berdaulat, tapi projek geopolitik yang dibela oleh penjajah.